Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Kali ni kita berada di Rakit Member, guys. Rakit Member ni memang besar. Saya pernah review sebelum ni 2 tingkat. Kalau sekali masuk dalam member rakit ni lebih kurang boleh dikatakan 25 orang lah. Sekali masuk penuh 25 orang. Dia 2 tingkat. Atas boleh tidur, bawah ni ada satu bilik. Bawah ni satu bilik lah. Memang luas. Bilik ni syak dengan tilam. Memang luas. Memang luas. Memang best. Okay, hari ni kita berada dekat Rakit Member sama dengan rakan-rakan saya. Dia ada dari Johor, ada daripada Pahang. Jadi aktiviti kita ni lebih kepada Riada bersama dengan rakan-rakan saya. Kita santai-santai di Rakit Member. Okay, hari ni kita memang best sangat. Betul akan betul masak apa tu? Asam pedas ikan parang. Asam pedas ikan parang tu ni. Memang padu. Asam pedas muar. Asam pedas muar. Beza ke muar dengan Melaka ke? Dia kalau muar dia masam dia lebih. Kalau Melaka dia pedas sikit. Muar dia tak berapa pedas tapi dia masam-masam itu. Mantap. Dia masam-masam ketiak. Masuk seketiak Ya, hari ni tengah masak. 300 mantul. Macam raya. Oh, macam raya, macam-macam cara Mantap Azharul. Tapi dah naik besar lah. Dah naik Dah naik. Dah lesen? Dah ada lesen. Baik. Lesen lah. Baik. Tak macam mana? Okey tak? Bawa nak kena berspray. Akan spray tak? Spray. Oh, Cik Mat pun turun Cik Mat ni. Terus. Cengek bos. Mantap jadi. Alamak, ada dapat muntah lah Bisa bos. Bisa. Main gila muda. Oh. Main target apa ni? Saya target tak kisah ke apa, janji yang terberat. Ada 300 Ada 300 dalam poket kan. Mantap. Mantap. Tamanding. Kita cari kupang bawa. Kupang Bergenang, bawa bergenang. Ini adalah 2 cili satu cili yang besar tu macam cili bengali tu dan juga satu lagi cili kering yang halus-halus tu. Kita mixkan dia. Mana dia ada rasa pedas dan juga rasa tak pedas kat sini. Kombinasi yang cukup sempurna. Dimakan pula dengan tempoyak. Ni jangan buang ni jangan buang ni penting. Waduh, kena batu. Ikan parang. Come to papa Come to Pak, just nice. Just nice. Kita tumis dia sampai garing sebab kalau tak garing sakit perut nanti. Bagi betul macam minyak Macam minyak. Simple dalam ni, bawang putih, bawang merah. Tapi yang nak sedap pakai bawang yang kecil-kecil tu, bawang merah yang kecil-kecil tu. Dia baunya bau dia tu lagi dahsyat. Biar dia mendidih tu sekejap. Dia pecah minyak, lepas tu baru kita akan lepas Masukkan air asam. air asam. Mantap. Okay, untuk kita masak asam pedas ikan parang ni, kita jangan letak kuah banyak sangat sebab ikan ni akan keluarkan dia punya jus dia. Jadi air tu akan naik secara automatik. Dari tadi tak nak buka lampu. Memang best. Sebab kata Jo, apa Jo? Come to papa Come to Papa. Papa. Beautiful. Just nice. Telur kita masukkan last. Telur kalau kita masukkan sekarang nanti dia akan benyai. Okey Telur saya ada chop Okey, kalau korang tak percaya, korang tengok air padat ni kan. Kita akan biarkan air tu akan naik secara automatik. Just nice. Beautiful. Percaya? This is good cooking. Yeah, itu Abang Mat biasa, Abang Mat. Yes. Good cooking. Good drink. Good drink. Okey, kita biarkan dalam masa 10 hingga 15 minit. Mana penutup kepala dia ni? Okay, untuk hari ni bukan saja kawan-kawan saya je ada, adalah salah seorang yang dah lama yang tak nampak kelibat dia. Siapakah dia? Jagi saya tunjuk. Okay, hari ni kita ada tetamu-tetamu istimewa. Partner saya daripada Indonesia, daripada Riau. Partner saya yang menguruskan saya punya ladang lebah saya. Okay. Ada seorang lagi saya nak tunjukkan untuk korang. Siapakah dia? Kejap lagi saya tunjukkan. Ramai yang tanya, mana dia menghilang. Okay. Hari ni memang hari yang best, hari yang sonok. Siapakah dia? Amai in the house yo! Hey, ini dah mantap sekali. Okay, untuk hari ni saya selaku penganjur untuk memberikan
Pelepasan semua pemancing-pemancing hari ni. Siapa yang mendapat ikan terberat akan mendapat RM300 hari ni. Okey, bersedia semua? RM300 guys, ikan terberat. 2, 3. Okey. Bermula jam 4 petang sehingga 12. Berapa malam? 12 malam. Sehingga 12 malam. Ikan terberat akan mendapat RM300. Yes. RM300. Puh. Okey, semua mancing, saya tak mancing ah. Saya lebih kepada nak masak ikan patin tempoyak. Okey, saya masak ikan patin tempoyak untuk kawan-kawan kita semua. Mantap. Hari ni kita masak apa dah? Hari ni kita masak Patin. patin tempoyak. Ikan patin ni memang daripada Sungai Pahang, daripada Lipis. Ikan paling sedap Lipis lah. Dia sebab sungai paling atas sekali. Tengok patin tempoyak dia. Mesti padu dia Ini tempoyak dia ni. Tempoyak. Berapa banyak dia tempoyak Kita ni? tempoyak untuk ikan lebih dari 12 ekor, saiz kilo ke atas. Tempoyak kita nak kena pakai 2 kilo ke 3 kilo lah cantik. 3 Ini saya kena dengan 3 kilo. Betul-betul dia Betul-betul bagi padu. Malah tahu. Kita nak makan bagi orang rasa biar sampai terkenang. Tengok tempoyak ni nampak ni. Berbunyilah cantik. Pekat dia. Ni jangan isi air dulu. Jangan isi air dulu. Jangan isi air dulu. Bagi dia masak betul. Lepas tu baru kita masukkan air sedikit saja. Okay, bagi dia betul-betul masak. Lepas tu kita masukkan air, masuk ikan, settle, makan ramai-ramai. Mantap. Kelama. Kecil. Tak detect. Masa masih panjang sampai 12 malam. Ya, Sampai 12 malam Ya, sampai pukul 12 malam. Bermakna macam tu tak masih tak menggugat dia, tak menggugat. Malu. Belum lagi. Tak nak rekod lah kalau Ya, hari ni Tol punya asam pedas padu betul. Padu Hari ni kita berada dekat member rakit. Kelong 2 tingkat, memang best. Macam mana tu pengalaman kita mancing kat sini tu? Memang best lah. Walaupun Cik Ton tak pernah mancing rakit. Ha. Tapi bila dah sekali mancing Ton kat sana, jadi jegian. Dia Ya. kira sebab apa? Sebab dengan kawan-kawan semua. Yes, itu yang mahal sebenarnya kan. Bukan nak ikan sangat pun. Ikan nombor 2. Yang penting dapat masak, makan sama-sama dengan kawan. Betul, benda yang mahal tu lah dia. Kita suasana ni dengan kawan-kawan memang best lah. Okey, ikan patin. Tengok. Dia terpoyak saja. Memang pekat. Nanti kita tambahkan air sikit. Tambahkan air baru kita masukkan ikan. Wow. Oh, ni besar sikit Saiz. Oh, sengit bos. Oh, bersedia bos. Lama. Steady. Cepat sikit bang. Ramai yang tengok bodoh-bodoh kat TikTok ni. Ramai steady. yang nak tanya abang kena dah start ketua tu dah lama menghilangkan diri ke mana. Oh ada, cuma dah kita cuba tempat baru. Ya. Cuba Walaupun tempat dah baru. tempat baru dah tak bersama, Skill kita ada. masih lagi sama guys. Ada. Yes. Nampak semua meriah. Best hari ni. Ada Johor Amar. datang dari Johor. Ni Johor. Dari Johor. Buat mana? Johor. Johor. Ranking pertama. Ranking pertama Abang Mat 50 gram. Sengit bos. Berapa? 50 gram. 50 gram. 50 gram. Dia dah potong saya tahu, dia dah potong. Tadi saya dapat 25 gram. Sekarang Abang Mat dapat 50. Wow, masa panjang lagi. Panjang lagi sampai pukul 12 kita tunggu siapa Okay, yang dah. Sekarang buat apa dah? Oh, tengok. Sekarang tengok plate drum tu. Wow, dia tak payah letak ni dulu dia. Air kuah dia. Dia ada buat pekat. Jadi nanti bila juicy air ikan ni, Ha? dia akan keluar. Oh, dia jus. Oh, juicy tu. Jangan isi air banyak. Oh, ini yang padu tu. Kita nak dia padu. Bagi Ya. kawan-kawan kita makan puati. Ni kepala ni. Oh, itu kawan punya dah. Dia kata. Sama. Kepala memang kita ambil dulu. Ya. Dia kata tu ada telur dah. Telur ikan patin. Wih, banyak tu ni. Berapa kilo tu? Ini banyak. Oh, betul-betul kasih makan dia kan. Lu best ada. Best. Murah rezeki tu lah. Amin. Tuang je dah. Oh, susu kata dia Oh, cantik. Ini boleh ulang 2 kali makan ni kan ni. Betul. Okey, yang ini kita simpan dalam peti ais. Ni kalau masuk banyak nanti tengok hancur. Ya. Palu. Dia biar pekat-pekat macam ni. Nanti juicy air daripada ikan patin ni dia akan keluar.
Lepas tu kita akan masukkan daun. Sekarang kita masukkan daun kosong pula. Daun kosong ni kita masukkan. Ada setengah orang pakai daun kosong, ada setengah orang tak masuk. Kita masukkan daun kosong. Betul dia. Ini pokok. Ini pokok. Ini memang timbus. Ni makan memang timbus. Tak nampak alam terus. Ya. Ini terus pindah alam. Kena selak ni dia. Ni kena selak. Mana yang suka daun kosong, kita tutup terus. Lepas tu kita biarkan selama lebih kurang dalam 15 minit. Siap kita makan ramai-ramai guys. Okey. Mantap. Oh, ni paling besar Ya dah. Oi, black. Oh, betul lah berkat tolong. Berat ni, berat. Tolong. Berat. Macam batu ladung ada tak Berat ni. Okey, berapa ada? Siap. Weh. 100. Jangan terus. 100. Macam adalah 55. Oh. Nampak susah masuk, nampak nang berat tu. Nyaknya dia. Ha. 70. Berapa? Apa Naim? Kejap bang. Oh, 98. 55 gram. Wow. Setakat ni black pegang. Lima. Oh, 55 Okey, sama. Dah bagi dia tangan. Oh, ni paling besar Ya dah. Oi, black. Oh, betul lah berkat tolong. Berat ni, berat. Tolong. Berat. Macam batu ladung ada tak Berat ni. Okey, berapa ada? Siap. Weh. 100. Jangan terus. 100. Macam adalah 55. Nampak susah masuk, nampak nang berat tu. Nyaknya dia. Ha. 70. Berapa? Apa Naim? Kejap bang. Oh, 98. 55 gram. Wow. Setakat ni black pegang. Lima. Oh, 55 Okey, sama. Dah bagi dia tangan. Nah, ni dia ambil dah. Bakal juara ni. Bila Naim? Beli. Oi, takkan beli bayar balik tengah. Oh. Balik tengah takkan beli. Harapan. Oh ya. Oi, harapan 300. Oi. Oi, lawan. Wow. Harapan. Oh, Pak In ada. Harapan. 300 bang 300. Bang 300 dah ada ni dah harapan. 200 gram tak lari bro. Betul. Ui. Awal lagi. Bukan nak nyedapkan hati Tak. Kita akan lawan habis-habisannya. Lawan jangan tak lawan. Macam? Just nice. Beautiful come to Papua ni lemak dia yang padu ni Sungai Lipis ni. Mantap. Saya ingat bos. Ada limau. Yes. Boleh makan Barang. Aduh, risau gua. Nice. Padu tak padu? Bagian tang lemak dia ni. Ini lemak dia ni. Ini yang menentukan sama ada patin tu kolam ataupun patin tu patin sungai. Ini memang pahang sungai. Bismillah. Sampai. Nice. Come to Papa. Masam-masam manis. Pedas. Cepat. Aduh. Enggak. Ni penuh kehinaan lah ikan ni. Memang bisa. Sampai dah dapat ni memang bisa. Ui. Alamak. Nak juara. Itu tak ranking Tak ranking dan harapan tipis. Harapan tipis. Harapan tipis terus lah. Kalau Nama torak. Nama torak Torak mari kita tengok. 100 lebih dia ni, 100 lebih dia. Big money. InsyaAllah. Lebang mamak je orang, kau tangkap. Berapa? 785,000 gram. Daripada bawah. Ha. Berapa? Big money. Satu tan. 115. 115 gram. Potong, belum. Belum. Oh, belum Belum Kalau nak potong 150. Sekarang rekod 150 Tukar Naim 150 mantap. Glamour. Tukar ni. Oh, tebang.
Lama besar. Potong. Pakai umpan pun. Oh, ini mungkin ni saja. Zarul, kita kawan Zarul. Bagi 2 Zarul. Oh, tengok. Setakat ni Naim pegang naik angler 150. Terus naik. Wow! 400. Pegang terus. Oh. Berapa? Dah duit tu bagi dia. Bagi duit bagi. Rosak. Rosak. Bang bos. Sabar. Tiba-tiba rosak Okey. Tiba rosak terus. Okey. Berapa? 400. Tu dia. 200. Zarul. Zarul. Sekarang ranking 225 gram. Pegang balik Zarul. Tengok apa yang kena. Dah, ini apa? Besar. Mantap. Gila. Besar ni. Awal Berbaju biru. Bakal memotong. Bakal juara ni. Bakal juara. Awal lagi kita tengok berapa? Dia bulu bukit. Dari mari ya. Bisa. Tukar ke pari. Ingatkan ikan apa? Berapa? 300 gram. Sekarang berapa? Kejap. Atas. Matakan cabut dah. Tu 5 gram dah tu. Mana ada batu-batu? Okey. 285. 285. Oi, amak Berapa pisang? Ni grama biasa. Berapa papai? Mantap dah. Dapat potong 300. Ini sekilo. Oh, ni dapat ni. Gemuk. Gemuk. Ikan 300. 300 ikan 300. Ada ranking. Player. Ambil ni. Oh, pengantin dapat lah pengantin. Darah manis. Player. Bagi pegang. Oh. Tak bol. Sabar, bol. Sabotaj. Sekejap. Kita timbang tengok. Bismillah. Wow! Ranking nombor 1. 350. Tak dapat. 275 gram. Masih pegang lagi. Masih memegang. Tak ada stiker tak ada. Bayar tak? Bayar. Ada bayar. Ya. Masuk bayar. Masuk mancing. Bayar. Masuk mancing. Okey lah bayar masuk mancing takkan nak free. Stiker mana stiker? Ada stiker. Tapi hari ni abang je mancing. Macam Pecoma. Pecoma. Boleh pecoma. Percuma. Just not come to papa. Weh ni macam sama dengan Banjep kan Banjep? Inilah sebagai orang pemancing. Lain ada target, lain yang dapat. Lain ikan aku minta, potong perut dalam macam perut aku. Boroi. Kau gigi macam gigi orang pula macam ni. Lain aku cari, lain pula kau makan. Sabar banyak sabar. Apa yang cari duri? Duri ekor kuning. Tapi tak ada ranking tu. Ranking kecil-kecil. Tapi Bulat. gua dah cakap awal tadi, budak Johor tak wakil. Oh, ini boleh ni. Jangan banyak jangan cuba. Cuba. Hantar. Hantar timah. Marshal. Berapa paling besar? 28 ni. 300. Oh, 300 paling besar tau. Ini besar. Timbang gitu ni lah. Jarang lagi SG kalah.
kampung awak. Apa kena ni? Kampung dah kampung Gambar awak. Raja orang juara. Takkan ni juara. Itu ada. Dia bagi muka. Fight. Oh, tak ada gigi pun sedap makan, lembut aja. Macam kapas. Apa nama tu? Hati pula sambungnya. 200 cocok. Saya punya partner guys, tengok ni. Orang jauh orang siap ni. Nangis. Bukan biasa-biasa kan. Tengok. Oh, tu ada. Duri je. Duri je. Okey, jangan naik gas. Orang tengah teng je. Oh, Duri. duri. Tak ada ranking. Percubaan yang baik. Tampak lagi. 315. Okey. Nak sekali berterima kasih kepada Pok Nick. Dia punya black honey lamb. Memang padu, memang sedap. Dia punya rasa ada manis-manis, ada pedas-pedas, ada berlemak. Tengok saiz dia besar-besar. So kalau korang nak rasa produk terbaru daripada Pok Nick, cuba. Ni dia. Black honey lamb. Nak dapatkan kat bawah ni, nombor phone ni. Padu kecil, mantap. Okey, satu lagi. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, guys. Malam ni kita alhamdulillah semuanya satu hati kan. Pakai baju Melayu. Kita ada panglima daripada Siak Indonesia datang Okey, tangan terima kasih guys. Okey, semuanya yang best sebab kita boleh satu hati lah, satu kepala semua boleh pakai baju Melayu. Sebab kita pakai baju Melayu ni sebab kita nak menyambut kedatangan bulan Ramadan lah kan. Tak lupa juga tu. Ya. Daripada Kuantan. Wah, baik Mirul daripada Kuantan. Suara kan bro. Pada nipis. Alhamdulillah. Okay, jadi apa hidangan yang kita ada ni kita ingat sesama Jadi mari kita doa dulu puan-puan, semoga kita dapat keberkatan dalam kehidupan kita dalam persahabatan. Bismillah ya Allah ya Rasulullah. Berikanlah persahabatan kami ini ya Allah sampai kaya ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang tidak terputus-putus ya Allah. Siapkanlah tubuh badan kami ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kena satu. Lagu raya. Belum lagu raya. Belum. Ramadan tiba. Selamat menyambut bulan puasa pada semua Lemak. Ada ucapan ni. Oh, baik. Ayam. Oh, Jalan ayam. Dalam lagi. Ucapan. Air tak ada. Black kita kawan Black. Black kita kawan. Budak tak, itu siapa nama? Sawan. Ui, baik. Woi. Pari. Tak ranking, tak ada ranking. Oh, nampak malam ni meriah kita meriah. Oh, yang ni baju Melayu semua ni. Jangan. Tertinggal. Oh, masya-Allah. Ya salam. Best. Kami semua berkawan dalam satu hati. Dia benda yang paling mahal dalam hidup ni bila kita dapat jumpakan kawan lah. Pertama saya sangat terharu hari ni saya dapat luangkan bersama adik saya Amar. Walaupun saya dengan dia dah tak bersama lagi, tapi kita masih hubungan tu takkan terpisah. Itu yang paling mahal. Jadi untuk rakan saya ini kita dapat bersama-sama mengeratkan hubungan silaturahim dan menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Terima kasih juga saya nak ucapkan pada Abang Jo jemput saya untuk join dengan diorang sekali malam ni dan hari ni sampai ke besok. Kita sama-sama memang nampak eratnya hubungan sahabat ni memang the best lah. Terima kasih banyak-banyak Abang Jo dan terima kasih semua sahabat-sahabat. Wabarakatuh. Hari ini saya rasa gembira kita dapat sama-sama berkumpul sama-sama kawan-kawan dengan Jo. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga puasa tahun ni kita dapat penuh. Okey, bye.
Okay, untuk malam Cik Mat punya tugasan akan Oi. Cik Mat masak apa Cik Mat? Sekarang ni saya tengah nak buat apa mi hailan udang kan. Mi hailan udang kan. Mi Baik hailan sekali. udang. Mi hairan. InsyaAllah sudah dah lazat. Wow, just nice. Come to Papa. Yes. Udang memang segar Udang rimak macam ni Yes. Kata orang nak Tiger prawn. Yeah, kata orang nak bagi makan yang betul-betul je Mat Betul, Yes. betul. Just nice, come to Papa. Very nice. Untuk Papa. Chef, Cik Mat kita memang palu. Ini udang kalau masak mi hailan hao se liao. 好色了情吗？是了情哦。哇！Ada harapan, ada harapan, ada harapan, ada harapan, ada harapan. Harapan 300. Cuba test. Kita nak menyambut bulan Ramadan. Tapi ini bukanlah kata budaya orang Islam kan. Ini kepada nak seronok je kan. Jangan nanti orang kita, "Oi, kau apa ni nak menyambut bulan Ramadan bakar-bakar mercun." Ni pun nak seronok. Jangan nak serius sangat tu tengok ni. Cun. Okey, kat sini pun ada. Ni kita nak meraihkan kawan-kawan lah sebenarnya, meraihkan kawan datang sini. So kita punya Tokyo member rakit pun ada hari ni. Bang Amir kita, mana Bang Amir? Ni Bang Amir. Hari ni sebenarnya kau kan dia penat tau. Dia ada event. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak Bang Amir datang Bang Amir. Penat letih datang juga Ju datang ni. Okey, aku datang ajak Ju dah. Alhamdulillah. Kita nak raikan kawan kita, kita nak pakai bercun hari ni guys. Lagi kita tengok. Mantap. Bunga api geng. Nanti kan. Kejap. Brother Joey, Allah selamatkan kamu. Yeay. Awak takut. Yes. Lagi terus. Woi, lagi terus. Ni danger. Takut. Cantik daripada Hari ni pesta bunga api. Ini pesta bunga api, bukan pesta tanglong Pesta bunga api. Okay, Brother Joe last. Yay. Okay, Brother Joe. Mari kita tengok. Yang ini bunga dia memang cantik. Ho. Okay.
Mari kita saksikan guys. Weh, takut. Baik sekali. Mantap cuy. Baik sekali. Padu sekali, alhamdulillah. Semoga sukses selalu kaya raya. Mantap. Nah. Ya, siap. Ni besar ni 3 segi ni. Ni kembang. Dia buat kembang besar. Okay, standby untuk besar yang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ni standby. Ayat aku lari dulu. Selamat menyambut bulan Ramadan. Baik sekali. Jahat. Oi. Boleh timbang. Oi. Ada. Ada. Kurus. 4-2-0. Empat ada ni, empat ada. Big money. 15. Panjang. Tapi kurus aku. Panjang. Ikan sakit. Ikan Sakit. Tak ada lah, lepaskan lah. Boleh dah. Ini boleh buat duit tol ni balik tadi. Timbang. Tapi dalam sekarang berapa? 300 300 315. Kau berhati. Jangan buang tu. Okay, kita tengok. Tengok macam ni. Mana cangkuk palat? Tengok. Okey, diam cik nak gantung sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tengok adakah dia lebih. Betul. 245. Ke tel tak tel ni? 245 dah. Ikan sakit. Tak ada kena. Ikan sakit. Fokus pada chef kita. Kita masak hailam. Hailam. Hailam Singhol je. Wah. Ini makanan orang Cina Hokkien. Bangsa Hokkien tu suka sangat mi hailam. Wow. Memang makan kebanggaan orang Cina lah. Yes. Bangsa Hokkien. Makanan sihat Ya betul. Betul. Makanan sihat. Just nice come to apa? Come to papa. Mantap guys. Agak lambat sikit lah. Ya, biasa. Pasal dia bukan dapur pressure. Ya, betul. Dapur pressure dia sekejap je. Dia laju lah kan. Dia lah pun macam ala-ala rumah kan. Jadi dia kena slow lah, santai, relax. So ni kita masak mi hailam Hokkien Hokkien style. Udang dia memang Uish. belanja udang udang memang nice beautiful. Kena waktu suasana malam Kau dah masak air dah? Okey. Memang becik bang. Memang becik. Ini bang becik Becik. Sengit bos. Sengit bos. Oh, dia kena macam ni macam mana? Dia rebus dulu. Okey, baik. Saya masak ramai. Kalau untuk seorang-seorang dia tak sekali orang ni. Okey, ni Pasal dia masakan ada 6 orang nak makan dia kan. ada step by step Ya. Kita dah masak. Setiap tukang masak tu ada cara tersendiri masakan dia. Yes. Come to papa. Yeah, come to papa. Just nice. Beautiful. Oh, lemak udang dia memang dia memang. Udang, telur apa? Telur apa? Ini nama ni batik ni mana? Telur apa? Telur nipah Telur nipah.
sekarang ni kita akan buat dia punya apa cik Wan? Ni kita nak masuk dia punya perisa. Perisa, okey, And then bahan-bahannya. dengan dia Boleh punya rekod oil. Cik Man? Boleh rekod Cik Man? Boleh? Boleh, Boleh, okey, silakan. okey. Okey, ni apa bahannya Cik Man? Ini Bijan bijan. Minyak bijan. Tapi dia punya brand kita rahsia lah. Rahsia, brand rahsia tak boleh. Okey, apa dia lah? Dosata. Peneman. Peneman. Ni peneman. Okey, dosata. Gila peneman Okey, ni kita letak minyak bijan sikit. Dan kita letak kicap Ya, kicap. Supaya dia hitam lah. Kalau nak pakai kicap apa ikutlah. Yang penting dia hitam. Sebenarnya mi ayam ni dia boleh kita boleh variasikan dia. Okey. Warna hitam boleh, warna putih boleh. Okey. Ataupun kalau nak warna yang lain-lain kali pun boleh, tapi Yang penting kalau nak sedap cantik hitam ataupun putih. yes, Itu memang just nice. kenalah dengan dia. Beautiful lah, beautiful. Come to Papa. Yo, apa? Okey, seterusnya kita akan masuk bahan untuk Masuk Haji no motor. Oh, ada motor ada. Oh, ya, Haji okey. no Motor. Okey, Right. baik. Okey, kita akan masuk bahan perasa pada malam ni. Lebih kepada nak santai babang Kalau kata tu kat rumah nak letak banyak boleh, nak tak sikit ikut cita rasa masing-masing. Insya-Allah. Yang penting Haji no motor kena ada. Ya, kena ada. Kalau tak ada Tak berjalan, dia tak jalan. dia tak jadi apa. Tak jadi apa. Mantap. Lepas tu kita masukkan Perasa sikit perasa Maggi. Maggi secukup rasa lah. Cukup rasa. Just nice. Agak kali dia tak berapa gelap, Kita gelapkan lagi lah. Gelapkan lagi sikit lah. Kita letak lagi kicap. Bagi sampai warna dia jadi kegelapan tu memang untuk Hailam ni dia memang gelap. Untuk bagi pekat letak tepung jagung lah. Ya, just Zah. Beautiful. Wow. Senang rupanya macam mana nak buat ni, senang. Orang kita orang. Macam itu rahsia ni rahsia kita. Rahsia. Walaupun dah rekod Baik. Okey. Pun sebelum kita nak bagi orang makan, kita rasa dulu. Ya betul. Kita kena make sure kan benda ni agak boleh makan atau tidak. Betul? Ayo. Bau minyak bijan itu. Yes. Wow, Just sedap, nice. sedap dan lazat. Beautiful. Come to Papa. Sedap dan lazat. Ya. Seterusnya kita akan masukkan kita punya carrot lah. Carrot, okey. Carrot. Sikit sayur. This is a vegetable Ya, contoh. Bagus ni sayur ni bagus. Ya. Beautiful. Okey. Tadi siapa peminat apa nama? Peminat apa udang Udang. Kita minum udang, kita masuk udang. Oh, memang cantik. Ada lagi kan udang kan? Ada banyak. Kita seorang tiga lah Seorang tiga. Okey lah. Okey, kita masukkan. Ini untuk berapa orang makan? Ini 5 orang. 5 orang makan. Termasuk tadi berada ni Ya, panglima semua 6 orang lah. 6 orang. Cantik. Panglima nak rasa juga. Kita nak masukkan ni. Okey. Kita masukkan sedikit tepung jagung Tepung jagung. Dan kita masukkan tepung gandum. Tepung Dia gandum jadi boleh? jemput-jemput. Betul. Kita masukkan tepung jagung supaya dia pekat. Yes. Pekat dan likat. Mantap. Eza. Cik Mat dah berapa lama menjadi tukang masak, Cik Mat? Dekat Jerman 3 tahun. Jerman Dekat ni? Jerman je 3 tahun. Dekat Jerman 3 tahun. Dekat cerita dekat Guangzhou 3 tahun Guangzhou Guangzhou. Woi, cantik kita punya. Biar Ilham kita dah memang betul-betul cantik, just nice. Ini dah nak jadi ni, dah nak jadi dah. Guangzhou, jauh. Masakan Cina. Oi, padu. Punyalah special hari ni. Special. InsyaAllah sudah dah lazat. Nampak tu cantik. So, keluarkan dia. Kita gunakan pinggan.
Untuk seorang-seorang kita bagi makan. Yes. Ini untuk satu portion seorang portion Seorang portion. one portion. Satu orang dia akan dapat 3 ekor udang. Oh cantik. Kita akan rasa sekali lagi. The last. Last test. Ya. Oh, okay. Nice. Kurang sikit. So kita kena adjust dia. Kejar lagi sampai dapat Ya, sampai dapat baru view kita dia. hidangkan. Hidangkan. Oh, kita hidangkan aja mana Hidangkan. Ini dia. Ini memang betul-betul cara China punya. China style memang macam ni. Ya, betul. Dia Senang step je by nak step. buat. Senang. Yang penting kita tahu step dia. Step dia. Ini dekat sini lain lah dia punya Dia cara dia presentation dia. Kalau dekat kedai lain dia betul. presentation dia. Tapi ini pun dah kira baik. Serius ah. Oh, Baik. Oh, lepas tu baru kita akan masuk itu. Ya, nak lagi sedap cantik. Ha? Kita masukkan putih telur. Oh, ni dia. So supaya dia nampak lagi real lah dia punya apa. Nampak ada mangkuk Ni kita nak masukkan dia punya ada telur, begitu telur ni dia nampak cantik. Dia Ya. nampak cantik lah. Saja. Dia nampak cantik kan dia. Air tu kan alamak geram Kalau tak pakai ni lambat jadi gitu. Oh, mana? Spoon. Oh. Yang kena buat main kompong aja try. Kita ambil putih saja, kuning kita tak nak. okey putih saja ni. Masih berusaha semua. Memang cantik. Ini teknik cara orang lama masak nampak. Dia step by step. Okey, cun. Bolehlah. Putih telur ni kita buat untuk presentation dia sebenarnya. Dia nampak dia lagi tertarik dan menarik lah kan. Just nice. Dia nampak apa Chinese style lah. Oh, this one lah. Ya. Ya. 50 minit lagi. Oh, lama. Masa tamat Okey, cukup. Beautiful. Okey, siap. Okay, siap. So, lepas kita bagi kita punya okey ni lah. Member rakit lah. Tak ada Ada. Ini dia. Dia semua ada 5. Oh, kita bagi kita okey kita ni. Bang Amir, special for you. Okey, terima kasih banyak Jo. Terima kasih Chef. Ni Ailam terbaik ni. Terbaik. Bismillah. Okey, waktu bagi ni sebelum kita nak balik, kita akan bagi satu stiker lah. Stiker Raja Joran dekat Member Rakit. Baik. Dulu kerja kedai stiker. Stiker dia tahu dah. Bila raya dia tampal-tampal dia. Sabun habis. Sabun lebih. Alright. Ya, kau beri 20. Dia tadi dia. Baik, settle. Tolong kau tengok dah. Sabut pula aku. Susah Okey, tarik. Lekat air sabun dulu. Bawa sambut. Nak rekod.
Baik. Okey, seorang tengok center tak center, seorang tengok. Okey. Kanan kiri. Mana kanan kiri naik turun bawah ke? Boleh. Okey, tambah ni. Juara. Tinggal pasang stiker guys. Itu dia. Stiker dan jodoran. Kira-kira. So, baiklah. Besar. Kita punya hari ini bersama dengan rakan kita. So, kita jumpa lagi guys dalam trip saya bersama dengan rakan-rakan Raja Jora.